Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada ubi kentang potong nipis digoreng ya. Untuk bahan kisar bawang besar 1 biji ya, 2 genggam ikan bilis, 2 biji bawang putih, 1 inci halia. Ini bawang untuk ditumis ya, 1 biji. Ini ikan bilis dalam 4 atau 5 genggam. Ikan bilis ni untuk digoreng rangup ya. Ni kentang yang digoreng tadi tu. Air asam jawa. Ni bahan-bahan untuk dikisar tadi tu ya. Tumis bawang yang 1 biji itu ya, bawang potong tadi tu. Bawang tu dah masak, masukkan bahan kisar tadi tu ya. Dimasak hingga kering ya. Masukkan cili kisar tu. Hingga cili tu kering sedikit dan pecah minyak ya. Masukkan air asam jawa, masukkan garam sebab rasa, gula ikut manis masing-masing ya. Masukkan kentang tu. Kentang tu kalau digoreng dia akan lembik, tak apa, kita gaul saja dengan sambal tu ya. Gaulkan rata kentang dengan sambal tu. Dah siap, sejukkan dulu. Ini kita nak goreng ikan bilis rangup ya. Minyak tu bagi panas, api tu sederhana ya. Goreng hingga rangup. Lepas tu sejukkan dulu ya. Sambal tadi kita dah sejukkan, baru dimasukkan ikan bilis tu. Kalau dimasukkan sambal tu panas-panas dengan ikan bilis tu akan jadi lembik ya. Ni dah digaul. Jomlah kita bersahur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lain video. Letaklah ayam goreng ke apa ke.